Betapa hebatnya bahasa Arab. Kalau kita kata kereta, kita akan sebut sayyarah. Daripada perkataan sara, jalan. Maka kereta tu jalan. Kata hebatnya bahasa Arab ni, dia nak kata gempa bumi. Maka huruf dia zalzala. Huruf zai dengan lam. Zai dengan lam duduk sebelah kanan, zai dengan lam duduk sebelah kiri. Kita nak faham, mudah faham. Dia pun temu. Temu tu jadi kocok tu, jadi bergonjang tu. Itulah nak menyebut bahawasanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kena tu kocok. Betapa mukjizatnya Al-Quran, dia pilih perkataan tu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalam bertemu zalam, temu dua tu pecah. Gonjang. Begitulah juga keadaan bumi kita bergonjang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gonjang. Kemudian dalam surah ni Nabi SAW menyebut kelebihan dia seperti setengah Quran, 1/2 Quran. Kalau kita baca 2 kali, pahala dia seperti 1 Quran. Di antara hikmahnya dia nak kata apa? Dalam hidup kita kiamat menentu. Dunia dengan kiamat, dunia dengan hari akhirat. Dan juga dia nak kata apa nama? Khairan yarah. Sekecil-kecil kebaikan Tuhan kira. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil keburukan Tuhan kira berlaku. Pada ayat ni dia kata yauma idin tuhaddithu akhbaraha. Jadi gapo hari tu? Tiba-tiba tuhaddithu akhbaraha. Pada hari berlakunya hari kiamat, bumi atau muka bumi ni dia kecil berlaku. Sejik ni rumah kita, tanah rumah kita dia kata berlaku. Ni hari tu duduk situ, maka kapek situ pun akan kecek nanti, bumi tu akan kecek nanti. Biasa duduk situ. Lepas tu kita duduk sini pula, maka dia akan kecek nanti. Kecek lah ke mana Ustaz? Tak ada dengar apa bunyi. Kalau dengar bunyi, kau pun tak duduk sini. Lagi kita gegar. Lah ni tak lagi. Nanti Allah akan tunjuk semua ni akan rakyat berlaku.